Semua penjawat awam kena tahu yang had umur persaraan wajib masih kekal pada umur 60 tahun. Tapi tahu tak, kenapa tak berubah ke 65 tahun ke atau lebih awal? Sebenarnya, keputusan untuk kekalkan umur bersara wajib ni dibuat pada 8 Julai 2026 yang lepas oleh Mesyuarat Jemaah Menteri. Walaupun sebelum ni, had umur persaraan dipinda daripada 55 tahun ke 56 tahun ke 58 tahun dan ke 60 tahun yang berkuat kuasa start 1 Julai 2012, kerajaan masih kekalkan had umur persaraan pada umur 60 tahun untuk tahun 2026. Tapi, kenapa ia masih dikekalkan? Sebab untuk penuhi keperluan penyampaian perkhidmatan awam, pastikan ada peluang pekerjaan kepada generasi baharu, keseimbangan tenaga kerja sektor awam dan sebagai kepentingan pembangunan negara. Penjawat awam yang terlibat dengan pelaksanaan had umur bersara ni adalah pegawai perkhidmatan awam persekutuan, pegawai perkhidmatan awam negeri, pekerja pihak berkuasa berkanun dan pekerja pihak berkuasa tempatan yang tertakluk kepada peraturan berkaitan. Anda setuju tak had umur persaraan masih kekal pada 60 tahun? Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.isandra.my sekarang.